Guys, satu benda korang kena tahu dekat P Resident ni, dia tangga tau, sebab dia 2 tingkat saja. Dia tak ada lift. So siapa nak stay sini, kalau boleh jangan pakai luggage tapi pakai backpack. Jom. Good morning guys. Hari ketiga dekat Hat Nyai 2025. Hari ni merupakan hari terakhir. Tapi pagi ni macam biasa kita nak pergi breakfast dahulu. So restoran yang kita nak pergi ni dekat je dengan hotel. Aku rasa tak sampai 20 meter kot. Dekat gila. Memang dekat gila. Sekentut je. Dan kita tak pernah makan lagi dekat sini. Jom kita breakfast. Yalah, suami saya bawa beli dekat Dreamwalk. Ada cat. Okey, kita jalan sekejap, sikit je depan ni je. Ada ni. Dah nak sampai dah. Dan kita nak breakfast. Wah, ada fries halal lah. Halal lah. Wah, tu. sama dia. Situ Fries halal. Itu macam halal. Yes, tu halal. Tu halal. Dan yang kedai yang kita nak pergi tu ni. Dekat gila kan? Sekentut je. Memang dekat. Jom. Ni Ayub Kaya Halal. So kita nak makan dekat sini. So ni dia kedai yang kita nak makan, Ayub Kaya Noodle. Jom masuk. Okey, ini menu dia. Noodle, soup, beef seafood tom yum. Ini apa ni? Oh, ni mie ampla. Bukan? Ni fried seafood. Macam sedap tu. Pagi-pagi dah makan ni. Asyik goreng kampung. Kepala gila. Tengok, ni. Okey, ada roti kari, nugget, somtam, chicken salad, ikan bakar. Oi, banyak sangat. Cukup. Guys, makanan kita sudah sampai. Macam biasa, untuk air aku order Giant. Dan aku order ni roti kari. Dan order ni roti coklat ke Nutella? Roti coklat. So nak order ni roti coklat. Dan juga ni dia daging bakar, stew beef with spicy sauce. Pagi-pagi dah boleh pun makan ni. Dan last sekali aku ada half boiled egg. Rasa macam dah lama aku tak breakfast, so aku nak kena juga. So jom kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tapi manis. Kau. Dan kita rasa comel je. Okey, roti dia dengan kari dia Bismillah. Roti dia macam liat-liat sikit. Tebal dia tepung tebal. Dia kuah dia macam ala-ala dal. Masin sikit tapi sedap. Dia macam tui-tui. Okay. Ni aku nak try daging dia. Daging dia kau tengok, dia slice nipis-nipis. Lepas tu dekat luar dia tengok tadi coating dia punya bakar tu. Memang nampak menarik. Lepas tu kita cecah dengan dia punya sos. Daging dia memang masih ada juicy lagi. Dia tak lihat sebab dia potong nipis-nipis je ni. Cecah dengan sos Thai ni pedas-pedas. Masing-masing sikit. Sedap. Sedap. Okey, bagi aku enjoy dulu semua ni.
Dan aku akan beritahu final review daripada aku. Ciao. Korang breakfast ke lunch ni? Dinner terus. Dinner terus. Kau tengok macam-macam dia orang order. Ada lagi tak sampai. A few moments later. Kencana. One eternity later. Sebelum balik, kita orang decide untuk makan lagi sekali dekat Ayutthaya Noodle. Tadi pagi kita breakfast kat sini, lunch pun kita makan dekat sini. So sekarang aku order ni tom yum ayam. Ayam dia banyak weh, portion dia banyak kau tengok. Lepas tu aku order ayam garlic pun banyak juga. Then nasi goreng tom yum air kelapa. Kanan order nasi putih, telur dadah. Aku nak rasa dia punya tom yum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Dekat. Dia macam ada rasa yang kurang, tapi aku tak ingat apa. Bagi aku makan dulu. Nanti aku beritahu. Sekejap. Ni. Sekejap. Ayam tu dimasak, digoreng dengan garlic. Memang kuat rasa garlic. Tapi sedap, aku suka. Ni pula. Expression Nasi goreng tom yum seafood. Tapi tom yum nila. tak ada rasa tom yum. Dia ada satu rasa yang aneh, aku tak boleh nak describe. Kau bagi aku makan dulu, nanti aku cerita. Okey, kita dah habis makan. Satu je aku nak cakap, nasi goreng tom yum dia jangan order. Dia macam nasi tu dia gaul-gaul dengan perencah tom yum. Dia rasa aneh, tapi tom yum dia okey. Portion dia, ayam dia banyak. Aku ambil ayam garlic pun okey, sedap lah. Not bad. So, itu saja dari kami, Geng Cari Makan Dan Shoot Nak Channel. Okey, kita jumpa dalam Next video. vlog yang seterusnya. Ciao, bye. Bye.